walaupun yang ni tak masak, tapi sahabat saya request, dia kata dia nak buat gulai dengan ikan kering, masak lemak dengan ikan kering. Memang cantik lah kalau dia buat dengan ikan kering. Oh, ini dah buah, ni pun dah buah ni. Ni tengok yang ni lagi spesial lah ni, dia tuna lili ni. Alhamdulillah, tengok tanda-tanda mungkin dalam 2 minggu lagi dia akan masak betul lah. Kita tengok mahkota ni dah kelili ni dah cukup cantik. Nanti kita ambil sebagai benih lah. Ni dia ada apa? Tuna. 2 mahkota. Dah sepuluh. 2 mahkota. Ni lepas ni apa? Ni ada. Ni lah. Ni cantik ya. Nampak purple apa tu. Kita bagi semurah sikit lah. Ni baru nak keluarkan ni. Mula berputih. Sikit lah. Ini pun berputih dah mula besar lah. Sikit lah. Sikit. Alhamdulillah. Tanah ni mula suka-suka saja. Tapi bila dah membiak ni sama sepokok dah jadi banyak lah. Masak serentak air macam ni, jiran-jiran pun boleh merasa sampai sama besar banyak juga. Pokok-pokok nanas yang saya tanam ni sampai ke hujung tu dalam lebih kurang 20 pokok lah. Dan saya ronda tadi pun saya gunakan tak sampai setengah pun saya guna.